Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda tertanya-tanya macam mana penganalisis data ni tengok nombor-nombor yang berselerak dan tiba-tiba boleh nampak satu cerita yang menarik di sebaliknya? Hari ini kita akan selami dua alat statistik yang sangat power, korelasi dan regresi. Jom kita belajar macam mana nak beralih daripada sekadar nampak corak kepada membuat ramalan yang lebih bijak. Baiklah, jom kita mulakan dengan satu soalan yang agak mengejutkan. Betul ke ada kaitan antara jumlah cahaya matahari di satu tempat dengan kadar kematian akibat kanser payudara? Ini bukan tekaan semata-mata tau. Inilah titik permulaan pengembaraan kita untuk jadi macam detektif data dan tengok apa yang data sebenar nak beritahu kita. Langkah pertama dalam mana-mana siasatan data, sebenarnya mudah je. Kita kena tengok dulu datanya. Ya, sebelum kita pening kepala dengan formula yang rumit, kita cari dulu petunjuk visual. Ada satu alat yang nampak simple tapi sangat-sangat berkesan untuk kerja ni. Dan inilah alat utama kita, plot serakan. Bayangkan, ia macam sebuah peta. Setiap satu titik atas peta ni mewakili satu pasangan data. Contohnya, satu titik tu mungkin jumlah cahaya matahari dipaksi X dan kadar kanser dipaksi Y untuk satu bandar. Bila kita plotkan semua titik untuk semua bandar, satu corak akan mula muncul. Corak-corak ni ada macam-macam jenis. Cuba tengok yang ni. Nampak tak titik-titik ni seolah-olah bergerak ke atas, dari kiri ke kanan? Ini kita panggil hubungan positif. Contoh paling senang, lagi lama anda study, selalunya lagi tinggilah markah exam anda. Masuk akal kan? Sudah tentulah, ada juga yang terbalik. Dalam kes ni, titik-titik tu bergerak ke bawah dari kiri ke kanan. Ini pula hubungan negatif. Contoh klasik, semakin kerap anda bersenam, berat badan anda cenderung untuk menurun. Tapi, ada masanya. Data ni tak cerita apa-apa pun. Nampak tak? Titik-titik ni berselerak macam awan. Tak ada hala tuju, tak ada corak. Apa maksudnya ni? Maksudnya, tak ada kaitan antara dua benda yang kita ukur. Ya macam kita cuba kaitkan saiz kasut dengan markah hujan. Rasanya memang tak ada kena-mengena langsung. Okey, jadi kita dah boleh nampak coraknya. Tapi, dalam dunia data, cakap nampak macam positif atau agak negatif tu tak cukup power. Kita perlukan satu nombor yang spesifik, satu skor untuk ukur dengan tepat. Sekuat mana hubungan ni sebenarnya? Jom kita tengok macam mana nak buat. Inilah dia, hero kita, pekali korelasi Pearson atau kita panggil R je, senang cerita. Anggap R ni macam grade untuk hubungan tu. Pada skala dari negatif 1 hingga positif 1. Kalau dapat positif 1, itu hubungan positif yang sempurna. Kalau negatif 1, hubungan negatif yang sempurna. Kalau dapat kosong, maknanya tiada hubungan linear. Lagi dekat nombor tu dengan 1 atau negatif 1, lagi kuatlah chemistry antara data tu. Jom tengok contoh. Katakan kita kira-kira dan kita dapat nilai R sama dengan 0.81. Apa maksud nombor ni? Ia sangat dekat dengan positif 1 kan? Ini memberitahu kita yang wujud satu hubungan positif yang, sangat kuat. Dan macam mana rupa 0.81 ni dalam dunia nyata? Macam inilah. Setiap titik tu mewakili sebuah negara. Kita boleh nampak dengan jelas, bila binangan doktor per kapita makin ramai, jangka hayat purata pun cenderung untuk meningkat dengan sekata. Titik-titik tu berkumpul rapat, macam ikut satu garisan menaik. Okey, contoh seterusnya. Macam mana pula dengan R sama dengan negatif 0.75? Negatif dan agak dekat dengan negatif 1, jadi ini petanda apa? Ya, hubungan negatif yang kuat. Dan inilah dia, data yang menjawab soalan kita awal-awal tadi. Plot serakan ni menunjukkan dengan jelas, di kawasan yang dapat lebih banyak cahaya matahari, kadar kematian akibat kanser payudara cenderung untuk jadi lebih rendah. Corak menurun tu memang tak boleh disangkal lagi. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting. Dengar betul-betul ya. Ini adalah amaran terbesar dalam analisis data. Hanya kerana dua benda tu nampak berkait, ia tak semestinya bermakna satu benda tu menyebabkan yang lagi satu. Intipatinya ialah korelasi bukan penyebab. Bila kita tengok kaitan antara cahaya matahari dan kanser, adakah ini bermaksud matahari tu menyebabkan kadar kanser jadi rendah atau mungkin ada faktor ketiga yang tersembunyi, macam gaya hidup ke atau diet di kawasan yang lebih cerah tu, yang sebenarnya mempengaruhi kedua-duanya. Contoh ni memang terbaik untuk faham konsep ni. Kalau kita plot ketinggian dan berat semua orang, kita akan nampak hubungan positif yang kuat. Tapi, cuba tengok apa jadi bila kita warnakan titik ikut jantina. Tiba-tiba kita nampak ada dua kumpulan yang berbeza. Lelaki dalam satu kumpulan, perempuan dalam satu lagi. Inilah yang kita panggil faktor tersembunyi yang boleh kelirukan corak keseluruhan.
Setakat ni, kita dah pandai tengok dan ukur hubungan. Sekarang, jom naik satu level lagi. Macam mana kalau kita nak guna hubungan ni untuk buat ramalan? Di sinilah regresi memainkan peranannya. Inilah beza utama antara keduanya. Korelasi ni macam kawan kita yang cakap, dua benda ni ada kaitan lah. Regresi pula selangkah ke depan. Dia kata, okey, ada kaitan kan? Nah, aku bagi kau formula. Kau bagi aku satu nombor, aku boleh ramalkan nombor yang satu lagi. Cuba tengok data ni. Memang jelas ada hubungan antara masa belajar dengan markah. Trend menaik. Tapi persoalannya, kalau seorang pelajar ni belajar selama 3.5 jam, berapa agak-agaknya markah yang boleh kita jangkakan? Untuk jawab soalan tu, kita perlukan lebih daripada titik-titik ni. Jawapannya? Kita lukis satu garisan lurus yang paling ngam, yang paling sesuai melalui semua titik data ni. Garisan inilah yang dipanggil garisan regresi yang menjadi enjin ramalan kita. Persamaan atau formula untuk garisan inilah yang membolehkan kita masukkan masa belajar dan terus dapat ramalan markah. Ada satu lagi nombor penting, R kuasa 2. Caranya senang je. Kita ambil nilai R kita tadi dan darabkan dengan dirinya sendiri. Guna contoh doktor tadi, R kan 0.81. Bila dikuasa 2 kan, kita dapat 0.6561. Apa maksudnya? Ia bermakna 65.6% daripada perbezaan dalam jangka hayat antara negara-negara boleh diterangkan oleh perbezaan dalam bilangan doktor. Ia macam kad lapuan untuk model ramalan kita. Lagi tinggi nombor ni, lagi baguslah model kita. Banyak juga kita dah lalui. Apa kata kita simpulkan semua ni ke dalam satu kit peralatan detektif data yang praktikal dan mudah untuk anda guna. Prosesnya mudah je. Mula-mula, visualkan. Tengok dulu datanya. Lepas tu, ukur apa yang anda nampak. Kalau hubungan tu kuat, anda boleh bina model untuk ramal. Dan yang paling-paling penting, sentiasa berfikir secara kritis. Awas dengan perangkap penyebab tu. Sentiasa tanya, ada tak watak ketiga yang tersembunyi dalam cerita ni? Ini satu contoh dunia nyata yang sangat relevan dengan kita. Data menunjukkan ada korelasi positif antara tahap stres dengan simptom kesihatan mental. Dengan regresi, kita bukan setakat tahu ada kaitan, tapi kita boleh dapat formula yang boleh bantu pakar meramal risiko seseorang dan merancang bantuan awal. Jadi sebagai penutup kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikir-fikirkan. Ia membawa kita kembali kepada perangkap penyebab yang sangat penting tu. Jadi, lain kali anda nampak apa-apa data atau statistik, sentiasa tanya diri sendiri, apakah cerita sebenar di sebalik nombor-nombor ini? Terima kasih kerana sudi bersama kami.